Wirid banyak, baru datang warid. Mula-mula wirid dulu, ikutlah gapo. Astagfirullahalazim. Wirid tu. Ataupun la haula wala wirid tu. Ha, ataupun ya hayu ya qayyum. Ha, wirid tu. Wirid tu banyak baru datang warid dia panggil. Sebab 51. Nah. Sebalik ni lelah dia. Masuk. Allahu akbar walillah. Dan kerana inilah situ kah? Situ pasal bawah lagi tapi mula lepas baca degah Degah? Baca cepat. Agak pasang. Kata dia kata dan kerana inilah kata Kailani radhiyallahu. Nah itu dia. Kata Syekh ni. Guru dia ni Kailani radhiyallahu anhu bermula wari ilahi. Wari daripada Allah Taala. Tuhan buka wirid tu. Mata-mata kernianya dan pudih lepoh dia nya, dan rahmat dia nya. Dengan tak payah belah mana jadi mudah nak sebut. Mudah nak kata teh. Tu wirid ilahi tu. Kerana dah dia boleh. Kita ni tekak itu dah. Nah, wirid ilahi daripada Tuhan. Tidak ada datang ia dakwa. Itu dia. Ini wirid hak balik Tuhan. Dia tak dakwa gawa. Mana dakwa ni? Dia tidak berasa dia. Makna tak dakwa. Tuhan matluk. Tuhan semata. Daripada ilahi tu. Kan kita ni kata kita kan belaka dak. Berasa kita belaka. Lekat dak tu. Dah orang ni dak bermula wirid ilahi tu. Pada Tuhan tu tidak ada datang dakwa. Tidak berasa dia dak. Kelih di sama tengah hati hati tu. Dak. Situ. Bila apa kita baca teh ke? Kita baca ni mulut tapi hati tu kena kelih. Lah mana Ar-Rahman, lah mana Ar-Rahim. Kau mana buat ni? Tak kelih. Tak lah lain ya. Mulut ya Ar-Rahman, mulut ya Ar-Rahim. Hati tak ada. Tak, tu ya makmurah, ya tu. Tak. Itu dia. Yatin kali huruf dia tu. Kulit huruf Rahman ataupun Ar-Rahim tu. Ataupun Maliki Yaumdi tu. Hingga habis tu jahayat lah. Malik pagapo wairi madu. Jadi guano dengan kita ni. Kita ni kata sama wairi madu tapi gelak lain. Tak se jalan hak Tuhan gini-gini. Sesak tak se, Tuhan mereka tak se. Padahal kita ada gelak lain. Tu tak? Tu. Ketinggalan kita tu. Pasal kita tak besar benda-benda gitu. Mana lagi martabat sidik. Situ mu nak ita tu. Benar ke tak benar kita buat amal. Reda ke tak Tuhan dengan kita tu. Kalau duduk kucar lain, Tuhan tak reda. Buat banyak mana. Satu perhati benar tu dah. Huruf teh tu. Perhati molek. Bapa dia ni Maliki Yaumid. Jadi gua nama kita. Bapa dia Rabbil Alamin. Kena jeluju gitulah. Dah teh kelik dah. Jadi tidak sia-sia solat kita tu. Tidak kasih jahat umat aku kata Nabi ialah orang curi dalam semaya. Bagaimana Rasulullah sahabat tanya, orang curi dalam semaya ni? Dia baca oleh lain.
hati dek lain tu orang curi. Penak dia. Dah. Gitu dia. Tak jauh lah. Dah. Rasa wirid dia ni ilahi ni, tu dia. Wirid betul tak? Wirid ilahi ni, tu dia. Dah. Semata karing kemuliaan Tuhan. Semata-mata putih pedipah Tuhan. Semata-mata rahmat Allah Ta'ala. Tu. Dia tidak tahu lah. Mujulah mari gini-gini Tuhan. Taufik atas kita. Mujulah mari gini Tuhan hidayah atas kita. Tak ada hidayah Tuhan, tak ada taufik Tuhan. Oh malah bangga. Dah. Tu. Pernah kau wirid hari ni, hari Jumaat ni deh. Hari Jumaat ni kena wirid 100, 1000. 1000 bunyi ya banyaknya wirid petang ya. Kita tak biasa bunyi banyak ya. Tak ada 1000. Gawah ya Allah. Hari Jumaat ni, ya Allah, ya Allah. Nah. Betah ya berapa kali. Kata nak kata 15 minit tu malah. Tu ya bunyi ya 1000 ya. Ya. Caja awal hari Jumaat tu sih. Sebut dah tu ya Allah. Ya Allah. Itulah tak ada nak kelas. Dah. Tu. Betah ni. Untuk mudah-mudah tak ada lip pagi lip teh. Dah. Tu kena hari satu je kena kata la ilaha illallah, la ilaha illallah. 1000 kot ni. 1000 tu. Tu lah. Kalau kita ingat nak buat cedek bekal lah. Ya. Minggu lain tak ada gol belaka sana. Tak ada ni. Tak ada 1000 dari 300 jadi. Nah. Ya. Tak ada 300 boleh 100 tak apa dah. Ajar-ajar. Ya wirid tu. Hari Ahad zikir ya Hayyu ya Qayyum. 1000 juga ni. Tak ada ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu. Oh, padilat tak ada ni. Nak ukur tak boleh. Ya. Tu dia. Berasa ya payahnya. Dah. Bunyi banyak. Tapi kan jaga tak. Nak ukur. Hari senang zikir pula. 1000. La haula wala. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata. Lepas makan di tak biasa. Tak biasa ni suruh bokal puasa. Lagu tu je lah coba kan. Selasa, selawak 1000. Ikutlah selawak mana-mana. Tak. Berkat ni. Hari makan pun insya-Allah. Mudah-mudahan hidup duk kata. La haula wala. Ya. Boleh ni. Hari Rabu la haula wala ni. Astagfirullah. Hari Rabu astagfirullahalazim. Astagfirullah. Astagfirullahalazim. Tak. Lepas tu tu kena bila masa ikut lah. Misalnya. Kami subhanallahil azim wa bihamdi. Ibu juga subhanallahil azim wa bihamdi. Subhanallahil azim. Ni sehari banyak hak luar. Tu nak celih hak molek tak ada masa tu. Kena hitam. Dah sebut muka gini tidak ada lah orang ni dengan dakwanya tak kuasa dia. Dia tidak datang atas suatu amalan, perkara-perkara. Dia tidak datang dalam suatu waktu. Mahsus. Artinya yakhah. Dia tidak hilang orang ni.
dengan suatu sebab salah dengan sebab jalan syaitan. Syaitan tak jalan-jalan pelik ni. Nah, dia tak berlagu dah sama pun. Ya, jalan syaitan ni, jalan syaitan. Dah tak ada syaitan rajin lalu kita ni. Duduk berembah dengan dia, sehari. Saya kau syaitan teh. Alah. Dah, jadi tok nenek hari kena tipu dia seolah. Bahkan nak cucu pun. Kena ajar lawal, tak boleh banyak sikit. Tak. Dah ada dalam daftar kita ni orang. Rajin juga sebut selawat. Rajin juga sebut setiapa. Rajin juga sebut. Tak. Tu. Nak puji la haula wala gapo. Ada dalam daftar. Tak. Pahala aing. Jadi kerja lagi saja. Tak. Pergi saja. Tak masuk dalam. Tak masuk dalam buk. Nampak dia. Maka segala wirid-wirid tu 4 perkara. Wirid ni 4 perkara. Wirid banyak. Baru datang warid. Mula-mula wirid dulu. Ikutlah gapo. Astagfirullahalazim. Wirid tu. Ataupun la haula wala wirid tu. Ataupun ya hayu ya qayyum. Wirid tu. Wirid tu banyak baru datang warid dia panggil. 4 perkara pertama wirid ilahiyah. Daripada Allah. Dan malaki wirid daripada malaikat tu. InsyaAllah mudah-mudahan dia akan buka. Tak ada apa hari tekak nasbuh tu. Tak. Tu. Daripada malaku, daripada mereka. Dan nafsan ni pada dirinya. Dan syaitan ni daripada syaitannya. Tak. Maka warid itu, ilahi itu iaitu datang daripada hadrat al-ghaib. Bubung dia pati hati nak kelih molek. Kita kelih molek. Tidak ada ia wirid ilahi itu malaikat dengar, tu dengar kau. Dengar terkejut. Mari terkejut, rasa nak buat lalu dah. Dia hak ilahi rasa nak buat, rasa nak kata. Dah. Duduk tak ada pedoh kau lain. Berasa nak buat lalu dah. Tidak tersalah. Orang ni makan kau, kata kau. Tak. Tak sesalah ia selalamanya. Kecek molek. Makan benda halal molek. Tak. Apa molek. Tu dia. Dia tu hebat ki. Ya. Ini nak makan tak ada bismillah dah kak. Aduh. Gitulah. Tu tak nafsu gitulah. Orang tak salah lah kecek ko gapo ko selalamanya. Tak. Wirid-wirid ni dia no. Orang tak wirid ni dia panggil orang zulmak. Pahna dengan zulmak dia tidak boleh belaga. Apabila wirid lari zulmak, tak ada zulmak. Apabila tak ada wirid, zulmak ada. Ia tukar gili gitu. Cuba suarlah sikit kita ni. Nak tahu setara mana. Cuba cuba.